Saya Nurin Adlina, S785529. Jadi apa yang saya dapat melalui program ini, saya dapat meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap di halayak ramai. Seterusnya saya dapat meningkatkan komunikasi saya antara murid-murid. Saya juga dapat berpeluang untuk mengasah bakat saya dalam menjalankan aktiviti sukarelawan. Itu sahaja. Terima kasih. Saya Mia, S78738. Saya merupakan facilitator semasa program ini. Program ini mengajar saya untuk menjadi lebih sabar dan yakin untuk berkomunikasi dengan orang lain. Okeylah. Okay, saya Kaisara Anur binti Farid, S79608. Ini adalah aktiviti kesukarelawanan saya yang pertama. Dan saya refleksi diri, saya dapat membentuk diri saya yang lebih positif dari ke arah pelbagai bidang. Dan mungkin ini juga menjadi tonggak utama untuk saya lebih aktif dalam universiti maupun aktiviti luar universiti. Itu sahaja. Hai, Assalamualaikum. Saya Ali Humaira binti Muhammad Asri, S867. Refleksi saya tentang aktiviti sukarelawan ialah saya dapat pengalaman yang sangat berharga, which is saya berinteraksi dengan pelajar-pelajar sekolah di sana, and sekaligus meningkatkan keyakinan saya untuk tampil ke hadapan yang lebih banyak kali lagi. So, yeah. Assalamualaikum, nama saya Zara Idina, nombor matrik S78681. Jadi untuk program ni saya jadi sebagai AJK Facilitator, di mana saya dapat banyak pengalaman baru seperti berinteraksi dengan para pelajar, tolong mereka, pelbagai lagi lah saya buat. Jadi program ini mengajar saya untuk lebih sabar, sebab saya kawal para pelajar ketika aktiviti berlangsung, dan juga dia mengajar saya untuk berinteraksi dengan lebih baik dengan para pelajar, guru dan maupun rakan-rakan. Jadi itu saja. Hai, nama saya Nur Anissa binti Muhammad Anwar, nombor matrik S78530. Untuk refleksi program sukarelawan ini, bagi saya satu pengalaman yang sangat tak boleh dilupakan. Selain itu, daripada program ini saya dapat belajar banyak benda baru dan juga dapat meningkatkan keyakinan dalam diri dalam bersosial. Terima kasih.